Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membuat pembentangan mengenai sebuah perniagaan di bawah laluan TVET, iaitu Pembina Cekal Emas yang dibina oleh Encik Aminuddin bin Ukrin. Kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu Muhammad Aziz, Muhammad Syami Izhan, Muhammad Adzib, Nur Syaidah dan juga Nur Syairah. Dan saya akan menerangkan tentang slide yang berikutnya. Okey, pengasas syarikat ini ialah Encik Aminuddin bin Ukrin dari Sandakan, Sabah. Beliau berkelulusan Diploma Teknologi Pembinaan dari College Vocational dan telah berminat dalam bidang pembinaan sejak pengajian lagi. Okey, selepas tamat diploma, beliau bekerja dalam industri selama setahun untuk mendapatkan pengalaman praktikal di tapak, termasuk penyediaan kerja dan pengurusan projek. Berdasarkan pengalaman itulah beliau mendapat keputusan untuk menubuhkan syarikat sendiri dan memulakan perjalanan dalam bidang kontraktor. Okey, seterusnya pada slide ini saya akan menerangkan latar belakang syarikat. Syarikat ini bermula dengan modal RM5,000 dan didaftarkan secara rasmi pada 5 Mac 2025 di bawah CIDB Grade 1. Pada peringkat awal, pelanggan pertama diperolehi melalui rakan-rakan terdekat. Okey, kini syarikat menawarkan kira-kira 15 perkhidmatan termasuk kerja pembinaan AM, mechanical dan electrical, ubah suai bangunan serta sistem penyamanan udara. Walaupun bermula daripada modal kecil, kepelbagaian perkhidmatan yang ditawarkan membolehkan syarikat berkembang dan mendapat kepercayaan pelanggan. Beralih kepada slide ini, saya akan menerangkan tentang struktur dan bilangan pekerja dalam syarikat. Struktur organisasi syarikat ini dibentuk secara ringkas tetapi sangat tersusun supaya setiap individu mempunyai peranan yang jelas. Encik Aminuddin bekerja sebagai pengurus dan dibantu oleh Puan Nur Syazrina sebagai penolong pengurus. Bahagian pentadbiran dan kewangan pula seperti yang kita lihat di sini ialah Puan Dirus. Di tapak projek pula, Encik Halim berperanan sebagai penyelia dan menyelia pekerja. Terdapat 2 wakil tenaga kerja, iaitu Aiman sebagai pekerja mahir dan Hasan sebagai pembantu. Struktur kecil ini membolehkan operasi dijalankan dengan cekap dan fokus. Hari ini saya ingin menerangkan secara ringkas tentang cabaran yang dihadapi oleh syarikat pembinaan cekal emas. Dalam industri binaan dan elektrik, kemahiran pekerja memerlukan perkara yang sangat penting. Syarikat memastikan setiap pekerja mempunyai kemahiran dan CJ yang diperlukan seperti SKM, CIDB dan CJ keselamatan elektrik. Pekerja juga dihantar ke kursus dan latihan bagi memastikan kerja yang dilakukan adalah selamat serta menepati piawaian industri. Selain itu, syarikat turut berhadapan dengan cabaran kenaikan harga bahan binaan dan elektrik. Ini berlaku disebabkan oleh faktor pasaran, kos penghantaran dan keadaan ekonomi semasa. Keadaan ini memberi kesan kepada kos projek dan keuntungan syarikat. Untuk menangani isu harga bahan yang tidak stabil, syarikat akan merancang bajet projek dengan lebih teliti. Anggaran kos dibuat berdasarkan harga semasa dan disertakan dengan peruntukan tambahan. Perbincangan awal dengan pembekal juga membantu mengawal kos projek. Akhir sekali, bagi segi pelanggan, terdapat pelanggan yang memahami keadaan harga bahan, namun ada juga yang mengharapkan harga yang lebih murah. Oleh itu, syarikat perlu memberikan penerangan yang jelas tentang kos bahan dan skop kerja supaya persetujuan yang ada dapat dicapai. Ini saya akan menerangkan tentang langkah penyelesaian yang diambil oleh syarikat untuk mengatasi cabaran dan isu yang telah dialami semasa kami menemubual syarikat tersebut. Okey, pertama berkaitan isu kemahiran dan sijil pekerja. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, pihak syarikat menyediakan latihan kemahiran melalui program ABM dan CIDB. Latihan ini biasanya dijalankan selama 2 hingga 3 hari di kawasan berhampiran bagi memudahkan penyertaan pekerja. Seterusnya, cabaran kenaikan harga bahan dan barang. Untuk mengurangkan kesan kenaikan harga, syarikat menjalinkan kerjasama jangka panjang dengan pembekal. Selain itu, pembelian bahan secara bukal turut dilakukan bagi menjimatkan kos dan memastikan bekalan mencukupi. Bagi isu pengurusan bajet dan kos projek pula, bajet disediakan berdasarkan harga semasa pasaran. Sekiranya berlaku
berlaku ketidakstabilan harga bahan, peruntukan tambahan akan dipertimbangkan dan pelarasan bajet dibuat supaya projek dapat diteruskan dengan lancar. Edukasi dan kefahaman pelanggan. Pihak syarikat akan memberikan penerangan yang jelas kepada pelanggan mengenai kenaikan harga bahan dan kesannya terhadap projek yang menyebabkan kelewatan atau tidak mengikut apa yang dirancang. Dan komunikasi yang berterusan membantu pelanggan memahami situasi sebenar dengan memberitahu perkara sebenar, so pelanggan akan tahu apa yang dialami oleh syarikat tersebut. Baik, untuk slide ini saya akan terangkan tentang pembangunan dan perancangan masa depan, yang mana isinya adalah berdasarkan temu bual bersama Encik Aminuddin dan pengalaman beliau dalam bidang pengurusan serta perancangan strategi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Encik Aminuddin menekankan bahawa perancangan masa depan ini perlu dibuat secara menyeluruh dan bukan sekadar fokus pada satu aspek saja. Sebab itu, perancangan ini dibagikan kepada 4 bahagian utama. Pertama ialah membina rangkaian strategik pada masa hadapan. Menurut beliau, kerjasama dengan rakan strategik seperti kilang dan pembekal yang menawarkan kos lebih rendah sangat membantu dalam mengawal kos operasi. Hubungan jangka panjang ini juga dapat meningkatkan daya saing organisasi untuk tempoh yang lebih lama. Kedua, projek berskala besar yang dirancang dengan moden. Encik Aminuddin menjelaskan bahawa projek besar memerlukan perancangan kewangan yang teliti serta penggunaan inovasi dan teknologi. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan kerja, malah membantu meningkatkan pengaruh dan reputasi organisasi. Ketiga, perancangan strategik dalam menghadapi cabaran ekonomi. Antara langkah yang ditekankan ialah kawalan kos, pemilihan perbankan strategik, penggunaan bahan alternatif serta pemantauan pasaran secara berterusan supaya organisasi sentiasa bersedia dengan perubahan ekonomi. Akhir sekali, pengembangan pasaran melalui servis dan promosi. Perkhidmatan yang berkualiti dan promosi digital yang berkesan dapat menarik lebih ramai pelanggan, seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan organisasi. Kesimpulannya, berdasarkan pengurusan Encik Aminuddin, perancangan strategi yang tersusun amat penting bagi memastikan pembangunan organisasi yang mapan pada masa hadapan. Seterusnya adalah proses pembuatan produk bagi pembuatan parit. Langkah pertama adalah membuat perancangan dan juga penandaan lah, yang mana kita akan menentukan laluan parit mengikut pelan dan arah aliran air bagi memastikan saliran berfungsi dengan tepat tanpa berlakunya takungan. Kedua adalah membuat kerja penggalian, membuat penggalian tanah mengikut spesifikasi kedalaman. Untuk kawasan sempit, kita akan menggunakan kaedah manual lah, yang mana kita akan menggunakan cangkul untuk melindungi struktur tanah sekeliling parit. Dan yang ketiga adalah pembinaan dasar, yang mana kita akan meratakan dan memadatkan dasar parit mengikut aras yang betul supaya air dapat mengalir lancar tanpa gangguan. Seterusnya adalah pembinaan struktur. Kita akan memasang komponen konkrit atau longkang pratuang dengan teliti mengikut spesifikasi agar binaan parit kukuh dan tahan lama. Akhir sekali, kita akan membuat kemasan dan juga pembersihan lah, yang mana kita akan membuat pembersihan kawasan sekeliling dan membuang sisa-sisa bahan binaan supaya tapak projek tersebut sentiasa bersih, rapi dan selamat untuk digunakan. Okey, projek kedua adalah pengubahsuaian tandas. Langkah pertama yang akan dilakukan ialah perancangan awal, yang mana peringkat ini akan menyusun aliran kerja dan kawalan bajet dengan teliti supaya projek berjalan dengan lancar tanpa pembaziran. Kedua adalah reka bentuk, yang mana merancang susun atur mengikut keluasan ruang untuk pastikan aliran pergerakan dalam tandas lebih selesa. Seterusnya adalah kerja meroboh. Segala jubin dan juga peralatan lama akan ditanggalkan bagi menyediakan ruang bersih sebelum binaan baharu bermula. Langkah keempat ialah kerja perpaipan, yang mana penukaran paip lama kepada sistem baharu dan perisa saliran sepenuhnya untuk mencegah kebocoran pada masa yang akan datang. Kelima adalah pemasangan, memasang jubin, dinding dan lantai mengikut cita rasa yang telah dipilih serta memasang sinki dan tandas dengan kemas. Dan akhir sekali adalah kemasan, yang mana akan membuat pembersihan sisa binaan supaya tandas sedia digunakan dalam keadaan sempurna dan selamat.